bekerja sebagai seorang nelayan, umpama seorang peminta sedekah yang meminta sedekah pada Tuhannya. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tiada. Tapi sebagai manusia, sebagai seorang khalifah yang nak bagi makan anak bini dengan rezeki halal, hadap. Wajah mereka nampak tenang, ceria dan gembira. Beginilah suasana petang bagi nelayan tradisional di Kampung Seberang Jaya, Kuala Salah, Kedah. Menikmati kopi dan kuih muih bersama rakan-rakan sambil berkongsi kisah duka lara mengenai kehidupan mereka antara perkara yang lazim dilakukan setiap kali berjumpa. Mungkin pandangan mata kasar mereka nampak biasa, tidak punyai masalah. Tetapi siapa yang tahu tanggungjawab yang dipikul sebagai seorang manusia dan cabaran hidup yang perlu ditempuh. Memang benar kata orang, setiap kehidupan itu ada cabaran. Tetapi cabaran yang ditempuhi golongan nelayan ini banyak bezanya. Manakan tidak, atas faktor kelangsungan hidup, mereka bergadai nyawa demi sesuap nasi, bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk anak dan isteri. Kali ini, skuad Alpha berpeluang mendekati golongan nelayan yang menggelar diri mereka sebagai peminta sedekah. Mengambil peluang untuk merasai seketika pengalaman sebagai nelayan tradisional, kami dibawa bertemu dengan dua individu nelayan, iaitu Yusof Din dan Ismail Ishak. Kedua-dua insan yang berusia lebih 50-an ini antara ratusan nelayan tradisional yang menetap di sekitar Kuala Salah yang menjadikan aktiviti menangkap ikan secara tradisi sebagai rutin harian mereka. Mereka akan turun ke laut seawal sesudah subuh dengan hanya menggunakan bot berenjin kecil dan pukat hanyut. Terpaksa merentasi permukaan laut yang tidak menentu keadaannya. Jika cuaca pada pagi itu tidak baik, maka lewatlah masa untuk menangkap ikan. Masa yang ada tidak banyak. Menjelang 10 pagi, mereka perlu kembali ke darat untuk menjual hasil tangkapan mereka. Jarak yang dibenarkan untuk aktiviti menangkap ikan tidaklah begitu jauh seperti nelayan komersil, membuatkan mereka bergantung hidup pada keadaan semasa laut yang pasti tidak menentu. Meskipun ia nampak mudah, hanya dengan menjatuhkan pukat hanyut yang dibawa ke dalam laut dan kemudiannya dinaikkan kembali, tetapi hasilnya belum tentu. Kesempatan yang ada kami perhatikan gelagat dua individu ini. Begitu tekun dan teliti. Di tengah lautan, dari satu kawasan ke kawasan yang lain, gigih mencari rezeki tanpa menghiraukan keselamatan diri. Hampir 3 jam di laut, hanya sedikit hasil yang diperoleh. Dengan hasil yang tidak seberapa, menjadikan pendapatan untuk hari ini tiada. Hasil tersebut hanya dijadikan juadah santapan seisi keluarga. Mereka akan pulang dengan harapan esok nasib mereka lebih baik.
Lain pula kisahnya bagi seorang nelayan muda yang berusia 35 tahun ini. Syed Jamil Ashraf mempunyai seorang isteri dan 3 orang anak. Mula berkecimpung sebagai nelayan tradisional sejak usia belasan tahun. Meskipun masih muda, tapi bergelar seorang nelayan bukan perkara mudah. Kehidupan sebagai seorang nelayan memang penuh dengan cabaran. Cukup mencabar sebab kerja sebagai seorang nelayan umpama seorang peminta sedekah yang meminta sedekah pada Tuhannya. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tiada. Tapi sebagai manusia, sebagai seorang khalifah yang nak bagi makan anak bini dia dengan rezeki halal, hadap. Tak ada masalah. Tu macam saya ingat lagi ada satu iklan dalam TV yang kata tak semua orang boleh turun kelut. Saya ingat tu. Hari ada, dia ada. Ada hasil. Hari tak ada, tak ada hasil. Menceritakan pengalamannya semasa di laut membuatkan kami terkedu seketika. Sukar untuk beliau menggambarkan bagaimana saat dirinya terpaksa berdepan dengan ribut di laut. Tetapi dengan nadanya yang bersahaja membuktikan dirinya begitu tabah dan tekad. Ibu ni dia main tak abang. Dia pergi kita tak tahu. Bila ada masa dia nak berhenti tu kita tak tahu. Bila main ribut tu teringat anak-anak kecil ni kan. Cukup teringat. Dengar ombak dia bergulung, dengar angin dia. Saya pernah jadi sebab sampai tak nampak darat. Tak nampak kiri kanan. Bila hujan dengan angin tu demai, kita dengar bunyi angin dah. Bunyi angin, bunyi angin. Tapi alhamdulillah, tawakal lah masa tu. Tawakal sangat-sangat. Cari benda apa yang boleh terapung, jangan tung apa ke. Dan memang ikat kat badan. Kita fikir ke depan apa. Laut ni kita ambil selangkah ke hadapan. Dan kita kena fikir, kita kalau kata karam, nak berenang memang bukan tempat berenang. Tapi laut ni kepuasannya bila dapat hasil, cukup puas. Bagi saya lah, binatang yang liak ni kita boleh dapat. Itu kepuasan bagi saya. Laut ni mudah lah. Cukup mudah lah. Tak buat kerja tak ada hasil. Buat kerja ada hasil. Tapi kalau buat kerja tak kena cara pun tak ada hasil. Dia cukup mudah. Laut ni. Laut ni pun makhluk Allah yang paling kaya, paling manja, paling garang bagi saya. Dia ada masa dia manja dengan kita. Ada masa dia boleh belai kita boleh belai dia. Kita boleh layak. Dia belayak atas perut dia. Ada masa dia marah. Umpama ni lah makhluk Allah. Makhluk Allah lah dia laut. Makhluk Allah paling kaya. Dengan hasil laut, saya seorang anak-anak. Dengan hasil laut, boleh bagi mengaji anak. Itulah. Tapi nak kata hidup senang tu tak. Senang dari segi kebendaan ni tak. Harapan saya nak tengok mereka lebih baik daripada saya. Harapan saya. Dan rezeki yang mereka nak cari nanti bila mereka besar, kalau boleh saya minta sangat memang daripada semua yang lain.
Saya tak mau. Walaupun hidup senang tapi rezeki yang tak ada ni buat apa. Kita tak mau macam tu. Apa pilihlah cabang macam mana pun. Kalau boleh lah harapan saya nak tengok nelayan di Malaysia ni setanding, setaraf nelayan luar negara. Memang harapan saya nak tengok. Sebab negara kita negara maritim, bukan kata negara padang pasir apa kan. Negara kita keliling laut. Apapun rintangan dan cabaran beliau sanggup hadapi demi mencari rezeki halal untuk menyara anak dan isterinya walaupun nyawa menjadi taruhan. Meraih pendapatan sebagai seorang nelayan dengan kadar 500 ke 600 ringgit sebulan bergantung pada keadaan semasa menyebabkan Said perlu sentiasa berjimat cermat dalam menguruskan perbelanjaan keluarga. Tambahan lagi 3 orang anaknya masih kecil dan bersekolah. Setiap bulan hasil pendapatan tidak mencukupi untuk dijadikan simpanan masa hadapan. Hanya bergantung pada sumber rezeki. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Sama seperti Said, Yusofuddin juga begitu. Meskipun usianya sudah 54 tahun tetapi beliau bersyukur kerana masih dikurniakan kudrat yang kuat dan sihat untuk mencari rezeki buat keluarga walaupun dengan cara sederhana. Pendapatan tu hejah-hejah lah dengan anak-anak ni. Anak-anak pun dah faham kan kita laut ni nelayan kan. Bagi begitulah yang takat kita mampu lah. Sekolahan apa-apa kan. Mereka pun faham. Tak boleh nak mewah macam orang lain lah kan. Macam tu. Sekolah macam pagi, lepas pergi dengan bas. Tengah hari lah saya pergi dengan betul lah. Dimakkan tu kan. Ya, belanja dapur pun gantung atas yang pendapatan ke laut tu. Belanja yang cukup yang kita ada lah, dekat kita mampu lah. Ada ikan dah kita pergi cari sendiri, tak payah beli kan. Cuma nak beli lain-lain boleh lah. Beliau juga tidak terkecuali menerima nasib seperti Said Jamil. Pernah dihanyutkan ombak ketika di laut akibat ribut. Kena ribut lah. Kena ribut masuk. Kita masuk kolam orang lain lah, taman dan. Tinggal but perahu kita di kolam lepas, kita balik mah. Esok alun dah tak ada, baru boleh ambil but balik. Biasalah macam tu. Baru ni ya, kena ni ribut. Baru ni dalam bulan ni juga. Biasa kena lah. Inisiatif kerajaan menerusi pelbagai agensi terus-terusan memperjuangkan nasib golongan nelayan. Selain insentif sara hidup serta bantuan peralatan, aspek keselamatan turut diberi perhatian. Dari segi aspek keselamatan adalah satu perkara yang amat penting yang paksa dilaksanakan semasa bertugas di laut. Ini bermakna seperti yang kita perhatikan di sini, pemerhatian ke atas bot nelayan tradisional yang kita rasa adalah satu perkara yang perlu diambil, perkara penting dari segi aspek keselamatan, iaitu mereka perlu menggunakan jaket keselamatan dan juga selain daripada itu sampai mereka mestilah di dalam keadaan yang seaworthy ataupun sampai mereka ini mestilah sempurna dan selamat untuk digunakan
semasa mereka melaksanakan aktiviti penangkapan ikan di perairan Malaysia ini. Melihat kepada statistik kemalangan di laut yang melibatkan nelayan tradisional, sehingga Ogos 2014, sebanyak 16 kes direkodkan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Ia berbeza dengan perangkaan terdahulu iaitu pada tahun 2012 sebanyak 35 kes dan 2013 30 kes. Ia secara langsung menunjukkan bahawa golongan nelayan tradisional ini mulai peka atas keselamatan nyawa mereka ketika di laut. Dari statistik kejadian cari lamat di laut untuk tahun 2014, kita telah dapat melaksanakan bantuan cari lamat sebanyak 16 kes. Kebanyakan insiden-insiden yang berlaku adalah terutamanya dari segi kerusakan kapal-kapal seperti sampan tradisional yang kita perhatikan sekarang, dan juga ada juga perkara-perkara yang melibatkan kerusakan kepada enjin sampan. Ada juga kapal-kapal yang mengalami kebocoran dan sebagainya. Jadi apa yang mereka perlu laksanakan adalah memberi maklum balas ataupun menghubungi pihak APMM sama ada yang berada di pusat operasi kami di sekitar kawasan di perairan Kuala Perlis dan Kuala Kedah ini, dan ataupun aset-aset yang sentiasa berada di laut 24/7. Yang mana dengan bantuan-bantuan komunikasi ini kami akan datang dan membantu mereka sedaya upaya kami. Prihatin dengan nasib nelayan tradisional yang kurang berkemampuan dan memerlukan ini, Etika Takaful Berhad bersama Badan Bukan Kerajaan Islamic Aid Malaysia telah tampil bagi menjejaki mereka yang kurang berkemampuan. Program Jejak Prihatin bersama komuniti diadakan, disertai sukarelawan IAM bersama 60 kaki tangan serta pihak pengurusan Etika Takaful Berhad, bertujuan untuk membantu meringankan beban kesusahan yang dihadapi oleh masyarakat kampung, khususnya golongan nelayan sekitar Kampung Seberang Jaya, Kuala Salah ini. Melalui program ini, Etika Takaful Berhad telah membiayai sumbangan berbentuk pek makanan kepada 100 keluarga di sekitar kawasan Kuala Salah, khususnya golongan nelayan. Setiap penerima manfaat menerima sumbangan berupa pek makanan serta wang tunai RM50 setiap seorang. 10 nelayan terpilih pula menerima sumbangan set buka tangsi dan jaket keselamatan serta menerima bantuan bagi membaik pulih dan mengecat bot-bot mereka yang telah uzur. Kesemua sumbangan ini dari wang zakat Korporat Etika Takaful Berhad yang diserahkan sendiri kepada golongan asnaf yang memerlukan. Berdasarkan kami menemu ramah dan berbual mesra dengan sebahagian dari mereka pun, dia ikan tangkapan ni tak selalunya dapatlah, kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Jadi bila pulang dengan tangan kosong tu, kami baru dia orang merasa perit lah. Dan kami di sini walaupun baru sekejap berada di sini pun dah terasa bahang panas, rasa susah. Ini pun belum cuba untuk menangkap ikan lagi. Jadi harapan kami ialah kami bekerja di sektor korporat dan melaksanakan juga tanggungjawab sosial ni untuk sama-sama merasai keperitan tu, dan sekiranya ada zakat lagi di masa akan datang, insya-Allah kami akan cuba menyalurkan lagi kepada bukan setakat masyarakat nelayan tetapi juga masyarakat miskin di tempat lain. Kita mempunyai program seperti ini merangkumi seluruh negeri Malaysia
Dan buat tahun ini adalah program ke-30 di Malaysia dan kita telah bekerjasama dengan Islamic Aid Malaysia selama 4 tahun. InsyaAllah segalanya berjalan lancar dan kita akan teruskan kerjasama ini di masa-masa yang hadapan. Bagi Islamic Aid Malaysia pula, sebagai perantara di antara individu ataupun golongan korporat, konsep membantu meringankan beban golongan yang kurang berkemampuan dilaksanakan dengan cara bersistematik dan telus, di mana golongan yang amat memerlukan, khususnya di kawasan luar bandar, menjadi agenda utama Islamic Aid Malaysia dalam menyampaikan amanah orang ramai. Pada pandangan kita, kaum nelayan ni mereka merupakan golongan yang wajar menerima bantuan dan juga menerima pertolongan daripada pihak badan-badan kebajikan kerana kerjaya mereka sendiri ataupun hasil apabila mereka keluar ke laut itu bukannya pasti dan kadang-kadang inilah yang dikatakan benar-benar kais pagi makan pagi dan juga kais petang makan petang kerana apabila mereka keluar ke laut tidak semestinya mereka akan membawa hasil tangkapan mereka pada hari tersebut. Kalau kita nak bandingkan dengan penoreh getah dan kerjaya sebagai petani, nelayan ni merupakan agak berbeza di mana hasil tangkapan mereka itu bergantung kepada rezeki Allah Taala itu sendiri. Jadi sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan mereka kemudahan, memberikan mereka laluan, insya-Allah hasil tangkapan mereka akan lebih pada hari tersebut dan kadang-kala mereka juga terpaksa pulang dengan tangan kosong. Walaupun sumbangan yang diterima tidak seberapa bagi kita, tapi ianya cukup untuk meringankan beban golongan nelayan tradisional ini. Dalam program sumbangan pukat dan baik pulih bot nelayan, selain daripada membaik pulih bot-bot tersebut dengan mengecat dan juga kerja-kerja baik pulih, pihak Islamic Malaysia juga menyumbang jaket-jaket keselamatan khususnya kepada warga nelayan yang ke laut bagi memastikan keselamatan mereka terjamin sepanjang mereka mencari rezeki sama ada di waktu pagi, petang dan juga di waktu malam. Jadi dengan adanya jaket-jaket keselamatan sumbangan daripada warga-warga korporat khususnya melalui program Jejak Prihatin kita pada kali ini, pihak Etika Takaful berhad dapat menyumbang jaket keselamatan. Kita rasa sangat-sangat teruja dan juga pihak kaum nelayan sendiri dengan adanya jaket-jaket tersebut, maka tugasan mereka di laut apabila keluar mencari rezeki, kita rasa lebih terjamin, lebih selamat dengan adanya jaket-jaket keselamatan kerana malang tidak berbau, mungkin ribut, hujan dan sebagainya datang melanda dan sekiranya tanpa jaket keselamatan kita rasa sangat-sangat berbahaya untuk nelayan turun ke laut. Jadi selain daripada bantuan bagi meringankan beban mereka, kita juga memastikan aspek-aspek keselamatan khususnya untuk nelayan tersebut terjaga. Harapannya hanya satu. Semoga kehidupan mereka terus terbela dan keselamatan mereka terjamin.